kat rumah banyak daun kering, tak tahu nak guna apa. Boleh guna penyakat yang macam ni tau. Penyakat macam ni dia penyakat besi lah. Penyakat ni juga dia ada boleh adjust sama ada kita nak kecilkan macam ni ataupun kita nak kembangkan dia pun boleh. Kita nak kembangkan dia pun boleh, kita nak kecilkan dia pun boleh tau. Dia ada lock juga kat sini, kita boleh lockkan dia. Dia juga ada lubang untuk basuhkan batang pemegang lah. Jadi mudah kita nak cakap daun tu kan. Mudah tau nak guna penyakat macam ni. Sesuai untuk yang nak cakap daun kat rumah tu, yang daun yang banyak tu kan. Boleh guna penyakat yang macam ni lah. Harga penyakat besi ni pun murah saja. Nak beli, boleh tengok produk kat bawah. Boleh lah cakap daun kat rumah tu yang daun banyak kering tu kan.